Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Ini Zaza bersama husband nak pergi makan dinner. Okey, iaitu makan malam di sini. Okey, di Kopi Padang Tembak. Tempatnya berhadapan dengan Bilion Manjung. Okey. Jadi ikut kami, apa yang menarik dan apa yang boleh kita tanya dengan owner dekat sini. Okey, jom ikut kami. Okey, dekat sini dia ada background dia mengatakan coffee latte matcha cafe macam-macam lah. Boleh tengok dia ada gambar-gambar yang menarik. Siapa yang nak minum dekat luar pun boleh, nak minum kat dalam pun boleh. Lagi Selamat datang. okey, assalamualaikum. Salam. Okey, kita kami YouTuber Zaza As nak tanyalah sikit. Ya saya. Apa nama kafe ni dulu? Nama kafe kita ialah Kafe Kopi Padang Tembak. Apa yang menarik kat sini? Yang menarik dekat sini ialah pasta. And then kita ada juga macam steak bites and salmon, baginya peminat salmon. Dia buka dan pukul special berapa? dia, special dia adalah kopi kita. Kopi. Kopi tu ada berapa jenis? Banyak jenis. Dia buka pukul berapa, pukul berapa? Kami buka daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Cuti setiap Ahad. Hari Ahad tutup lah. Ahad tutup, giling. Maknanya kalau cuti umum? Cuti umum buka. Cuti umum buka. Apa yang macam orang kata apa yang nak bagi tahu dekat orang lain supaya datang sini? Apa yang bagi tahu dekat orang? Untuk pada yang belum pernah datang sini lagi, korang boleh datanglah ke Kafe Kopi Tembak. Dekat Tempatnya? Manjung. Berhadapan dengan Bilion. Berhadapan dengan Bilion. Sebelah Maknanya Islam. Google pun boleh lah kan? Boleh. Okey. Okey, kita nak tengok dulu round kat sini Okey, dia punya ada macam-macam makanan. Okey, kalau anda semua nak duduk kat sini ada. Okey, kita dah tengok tempat makan dia ada di luar, ada di dalam, dan kita tanya lagi. Selain kat sini ada mana lagi tempat duduk? So selain daripada bawah, kita juga boleh buka di atas lah, tingkat 1. So kalau kata family besar boleh bangga kat atas lah sebab ruangan bawah ni kecil sikit. Dekat atas boleh buat event tak? Event space. Kita ada event space sekali. So kalau kata korang nak buat farewell ke family gathering ke yang 30 orang, so kita ada kat atas lah. Idea kopi ni? Kalau espresso coffee ni mainly saya lah. And then kalau kata buka kafe, tu semua family lah. Dah lama dah berkecimpung dalam dunia? Lama dah. Memang minat minum kopi? Saya minat Kopi. kopi. Peminat kafe. Starting from PKP. Okey, sebelum ni ada cawangan lain kan? Sebelum ni ada cawangan lain dekat Kampung Padang Tembak lah, warung. Mungkin akan datang ada cawangan di tempat-tempat lain pula, boleh tahu? InsyaAllah. Okey, terima kasih di atas penerangan. Okey, kepada anda semua, sekiranya anda ingin cuba merasa kopi yang sedap daripada peminat kopi itu sendiri, boleh datang kemari. Okey, menu-menu yang ada pun menarik, boleh kita tengok sini. Macam husband Zaza adalah peminat kopi. Dia peminat kopi. Kopi. Okey, menu-menu dia pun ada gambar kopi. Okey, macam Zaza, selain kopi, Zaza memilih coklat. Coklat Zaza minum kat sini hari ni adalah coklat. Boleh, kita boleh minum apa-apa yang kita nak. Okeylah. Sebentar lagi, selepas ini boleh tengok video kami dengan makanan dan minuman yang kami beli di sini. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tak selalu.